Saya telah membaca laporan mengenai geng eksploitasi seksual kanak-kanak di UK, supaya Anda tidak perlu melakukannya. Dan malangnya, saya terpaksa katakan ia jauh lebih teruk daripada apa yang telah kita diberitahu sebelum ini. Dan sekarang saya rasa benar-benar tidak sihat. Amaran pencetus. Jika anda tidak mahu mendengar tentang bagaimana 250,000 remaja perempuan telah dirogol secara sistematik oleh sekumpulan pendatang di seluruh UK, Dan tentang bagaimana kerajaan dan ahli politik di England menutup cerita ini. maka anda mungkin tidak patut menonton video ini kerana memang kita akan bercakap mengenainya. Dan mari saya katakan, saya harap saya boleh katakan ini hanyalah kisah masa lalu. Bahawa ini adalah cerita dari awal tahun 2000-an dan keadaan telah berubah. Tetapi sekarang, masih lagi, pada masa ini, perkara-perkara masih disembunyikan. Tapi jangan kita terburu-buru. Ini adalah laporan siasatan kumpulan rogol. Dan menurut Rupert Lowe, orang yang menjayakan semua ini, salah seorang ahli politik di UK, lebih sejuta orang telah membacanya. Dan itu tidak mengejutkan saya kerana internet benar-benar terkejut dengan kisah ini. Sekarang, apabila saya kata bahawa kisah ini sepatutnya menjadi satu-satunya kisah yang patut dibincangkan oleh semua orang, saya tidak pasti sama ada itu satu keterlaluan. Kerana kita seolah-olah percaya bahawa dalam demokrasi barat hari ini, kita telah keluar daripada perkara gila dan konspirasi di mana ada orang di belakang tabir melakukan perkara-perkara mengerikan dan dahsyat dan kita semua sebenarnya tidak tahu mengenainya. Atau ia sedang disembunyikan. Tetapi, laporan siasatan kumpulan rogol ini membuktikan kepada kita bahawa perkara itu bukanlah sesuatu yang sudah berlalu. Itulah yang sedang berlaku sekarang. Dan ini adalah satu penghinaan mutlak. Tetapi yang lebih penting, ia juga merupakan satu amaran kepada semua negara yang belum lagi diislamkan secara sistematik. Dan saya akan beritahu anda sebabnya. Kerana secara ringkasnya, kisah ini, kisah bagaimana 250,000 gadis tidak dilindungi oleh kerajaan mereka adalah kisah tentang apa yang telah dilakukan oleh orang-orang ini, bagaimana mereka berjaya memanipulasi sistem. Sehingga ke tahap di mana kita semua sedang dibutakan daripada realiti tentang apa yang sebenarnya sedang berlaku. Tetapi mereka membinanya secara perlahan-lahan. Dan mereka teruskan juga. Jadi, bila anda lihat sekeliling sekarang dan anda nampak perkara-perkara pelik berlaku serta perubahan pelik dalam masyarakat anda, kemudian anda bergerak ke hadapan, anda bayangkan 10 tahun kemudian dan anda lihat di UK serta apa yang sedang berlaku di sana, anda perlu ingat semua perkara ini saling berkaitan. Dan ini, kawan-kawan saya, adalah sesuatu yang sangat hina. Penghargaan. Setiap saksi yang secara sukarela memberikan testimoni mereka, sama ada mangsa yang terselamat, pesakit, ibu bapa, pembocor maklumat, ahli politik atau pakar, telah menunjukkan keberanian yang memungkinkan siasatan ini dijalankan. Hakikat bahawa anda memerlukan keberanian untuk mendedahkan 250,000 gadis yang telah dirogol adalah sangat menyedihkan sejujurnya. Mari kita mulakan dengan ini. Britain tidak mempunyai masalah perkauman. Ia mempunyai masalah imigresen. Dan saya rasa ini mungkin nada yang paling sesuai untuk memulakan siasatan ini, yang mana kita tidak akan lalui sepenuhnya kerana sejujurnya saya tidak pasti sama ada kita semua mampu menanganinya. Tetapi perkara yang telah diberitahu kepada kita ialah kita semua perkauman. Kita semua hanya perkauman kerana kita tidak suka orang yang berbeza daripada kita. Dan saya rasa ramai antara kita merasakan bahawa kita bukan perkauman. Kita cuma tidak begitu suka perubahan yang sedang berlaku dalam masyarakat kita, yang berlaku disebabkan oleh immigration. Dan sekarang, dalam satu petikan yang sangat terkenal di seluruh dunia, jika anda mengimport dunia ketiga, anda akan mendapat dunia ketiga. Dan apa yang kita tahu ialah di negara dunia ketiga, kumpulan pemangsa sistematik adalah perkara biasa. Jadi, adakah kita benar-benar terkejut apabila ia muncul di depan pintu kita? Tidak. Apa yang mengejutkan kita ialah hakikat bahawa kerajaan sebenarnya menutup perkara ini kerana takut dianggap resis. Seperti ramai rakyat Britain yang baik dan bekerja keras, saya tidak sedar betapa besarnya kejahatan yang telah dan masih dilakukan oleh lelaki Islamis Pakistan terhadap wanita dan gadis muda kulit putih yang terdedah di komuniti seluruh negara kita. Tetapi, satu transkrip mahkamah daripada salah satu kes mengerikan seperti ini yang diperbesarkan oleh Elon Musk pada tahun lepas telah mencetuskan satu kesedaran nasional yang sudah lama tertangguh mengenai isu ini dan memberi inspirasi kepada lebih 20,000 patriot Britain untuk membantu membiayai siasatan kumpulan rogol kami. Apa yang berikut ialah laporan komprehensif mengenai penemuannya. Adalah penting semua dokumen mahkamah berkaitan disimpan dengan selamat demi sebab undang-undang dan sejarah. Saya menggesa semua rakyat Britain untuk membaca laporan ini sepenuhnya. Pengajaran perlu diambil dan pendakwaan mesti dilakukan terhadap pengecut yang bertanggungjawab kerana enggan menentang kengerian seperti ini.
Kita ada dua masalah berbeza di sini. Kita ada masalah pendatang yang merupakan masalah besar, tetapi kita juga ada masalah kerajaan. Kerana jika mereka tahu tentang perkara ini dan membiarkannya berlaku, maka itulah kawan-kawan tragedi sebenar dalam semua ini. Dunia ini adalah tempat yang berbahaya untuk didiami, bukan kerana orang yang jahat, tetapi kerana orang yang tidak berbuat apa-apa mengenainya. Dan itulah sebab sebenar kita berada di sini, kerana kita benar-benar sudah cukup dengan semua perkara yang sedang berlaku dan juga kerana orang ramai sebenarnya tidak bercakap mengenainya. Siasatan kumpulan Rogol Waqi kini telah menamatkan fasa pertama kerjanya. Ia ditubuhkan untuk menyiasat salah satu skandal paling mengerikan dalam sejarah panjang negara kita, iaitu penargetan secara sistematik terhadap gadis-gadis yang terdedah, majoritinya berbangsa British putih, oleh kumpulan yang kebanyakannya terdiri daripada Muslim Pakistan di bandar-bandar dan pekan-pekan di seluruh negara. Bukti yang dikemukakan melalui pendengaran itu mengesahkan apa yang telah lama diketahui, tetapi berulang kali dinafikan oleh ramai dalam kalangan ahli politik. Siasatan itu mengalu-alukan gadis, budak lelaki, dan wanita dari semua kaum dan agama untuk memberi keterangan tentang pengalaman mereka bagi mendapatkan gambaran lengkap mengenai fenomena kumpulan Rogol ini. Laporan kes tahun 2025 menyatakan bahawa bilangan lelaki dari latar belakang etnik Asia yang tidak seimbang adalah antara suspek bagi eksploitasi seksual kanak-kanak secara berkumpulan. Bla 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 bla. Siasatan kumpulan Rogol itu adalah perlu kerana pihak kerajaan dan institusi telah gagal secara besar-besaran selama beberapa dekad. Polis, perkhidmatan sosial, sekolah, NHS, pihak berkuasa pelesinan dan kerajaan membiarkan kumpulan-kumpulan ini beroperasi tanpa hukuman. Terdapat kekurangan kehendak politik yang jelas untuk menghadapi mereka. Parti Buruh pada mulanya menolak sepenuhnya siasatan awam, hanya mengalah selepas menerima tekanan yang besar. Ia akan mengambil masa bertahun-tahun sebelum siasatan ini selesai dan tiada jaminan bahawa kita akan menangani sepenuhnya sifat etnoagama yang sensitif secara politik dalam fenomena ini, walaupun kini kita mendesak untuk siasatan dijalankan. Seruan siasatan oleh kumpulan Rogol itu dipimpin oleh mangsa yang terselamat. Setiap hari, panel itu duduk bersama Sammy Woodhouse, seorang mangsa yang kini menjadi aktivis, bersama pelbagai pakar yang hadir mengikut bidang kepakaran mereka, menjadi tumpuan usaha kami untuk mencari kebenaran. Mari kita bincangkan tentang Sammy sekejap kerana ini memang menarik untuk diperhatikan. Anda lihat, Sammy Woodhouse sendiri adalah seorang mangsa yang terselamat dan dia telah memuat naik sesuatu pagi ini. Pagi ini, saya muncul di Good Morning Britain dalam satu temu bual secara langsung mengenai geng eksploitasi seksual kanak-kanak. Sebelum saya ke udara, saya diberitahu supaya tidak menyebut bangsa pelaku. Sudah tentu, saya tidak mengendahkannya. Kini saya telah menerima permohonan maaf daripada editor. Dia ke udara untuk bercakap tentang laporan ini. Laporan yang semua orang tahu dengan tepat apa isinya. Semua orang melihatnya, semua orang boleh membacanya sendiri. Dan dia masih lagi diberitahu oleh media supaya tidak menyebut bangsa pelaku. Kita masih berada di situ. Kita masih ada masalah ini. Ia tidak ke mana-mana pun. Seperti yang saya katakan, kita tidak akan baca semuanya. Anda patut pergi lihat sendiri. Ia memualkan dan sukar. Tetapi kita akan melalui ringkasan eksekutif supaya orang ramai faham sejauh mana perkara ini berlaku. Siasatan kumpulan Rogol telah meneliti penargetan sistematik terhadap gadis-gadis yang terdedah, majoritinya berbangsa British putih, oleh kumpulan yang kebanyakannya terdiri daripada Muslim Pakistan di bandar-bandar dan pekan-pekannya di seluruh United Kingdom. Bukti yang dikemukakan kepada siasatan mengesahkan bahawa skandal ini merupakan salah satu kegagalan paling dahsyat dalam sejarah negara ini. Rangkaian pelaku yang terancang membina operasi yang diselaraskan untuk memindahkan mangsa antara lokasi, membekalkan mereka dengan dadah dan alkohol, merakam penderaan untuk diedarkan dan digunakan sebagai ugutan, serta menyerahkan gadis-gadis tersebut antara beberapa lelaki dewasa. Jenayah-jenayah ini telah dilakukan selama beberapa dekad sejak tahun 1950-an, terutamanya oleh warga Pakistan dan telah menjejaskan setiap wilayah negara kita. Skala jenayah yang dilakukan amat mengejutkan. Telah pun diketahui bahawa sekurang-kurangnya 250,000 gadis muda kulit putih telah menjadi mangsa rogol berulang kali. Rogol berkumpulan, pemerdagangan manusia, penyiksaan, kehamilan, pemaksaan penukaran agama kepada Islam dan trauma seumur hidup. Jumlah sebenar mungkin lebih tinggi. Pelaku jenayah memikul tanggungjawab utama. Namun, kegagalan institusi yang membenarkan perkara ini berlaku selama beberapa dekad juga mesti dihadapi. Dalam rekod mahkamah dan siasatan rasmi, kira-kira 87% daripada mereka yang disabitkan kesalahan dalam kes eksploitasi seksual kanak-kanak secara berkumpulan ini mempunyai nama yang jelas berunsur Islam. Baiklah, dia tidak mengatakan bahawa mereka semua adalah Islamis. Dia hanya mengatakan 87% daripada mereka mempunyai nama yang sangat berunsur Islam. Majoriti besar lelaki yang terlibat dalam kumpulan ini tidak disabitkan kesalahan.
Dr. Taj Hargi, seorang imam dengan Kongregasi Islam Oxford, percaya bahawa peratusan sebenar ahli kumpulan yang beragama Islam cenderung sekitar 95%. Angka ini jauh melebihi peratusan umat Islam dalam keseluruhan. Penduduk United Kingdom. Sejujurnya, saya rasa saya perlu berhenti sekejap kerana ini benar-benar membuat saya rasa nak muntah. Angka ini jauh melebihi peratusan umat Islam dalam keseluruhan penduduk United Kingdom. Majoriti besar rangkaian geng Rogol ini terdiri sepenuhnya daripada lelaki berlatar belakangkan Islamis, kebanyakannya berketurunan Pakistan, walaupun kumpulan yang lebih kecil dari Somalia, Iran, Syria, Turki dan asal-usul Muslim lain juga terlibat. Siasatan tersebut mendengar testimoni yang menyayat hati daripada mangsa yang terselamat dan keluarga mereka. Kaedah yang digunakan untuk memperdaya kanak-kanak biasanya mengikuti proses yang sama. Kanak-kanak perempuan seawal usia 11 tahun pada mulanya didekati oleh seorang lelaki Islamis muda yang kemudian melayan kanak-kanak itu seperti orang dewasa dan mula memberikan mereka alkohol, dadah dan rokok. Selepas beberapa bulan, kanak-kanak perempuan itu akan diambil dari pintu pagar sekolah, rumah jagaan atau di jalanan dengan menaiki teksi. Mereka dibawa ke rumah, pangsapuri, restoran dan hotel di mana mereka dirogol berulang kali oleh kumpulan lelaki, diseksa, dirakam untuk tujuan ugutan dan diberitahu bahawa mereka adalah sampah putih atau kafir yang layak dihukum. Ramai daripada mereka mengandung ketika masih kanak-kanak. Sekarang, kita sedang membaca ini. Dan saya rasa pada ketika ini kita sudah menjadi tidak sensitif terhadap segala yang kita baca di sini. Tetapi hakikat bahawa begitu ramai daripada mereka mengandung semasa masih kanak-kanak dan kerajaan tidak melakukan apa-apa atau sistem perubatan tidak menegur atau mengambil tindakan terhadap perkara ini sangat sukar untuk saya percaya. Kerana saya bayangkan jika saya seorang doktor dan seorang gadis berumur 13 tahun datang dalam keadaan mengandung, pasti saya akan rasa sangat bimbang. Dan saya rasa, jika anda seorang gadis berumur 13 tahun dan anda dirogol berkali-kali di beberapa apartmen berbeza oleh orang yang berbeza yang memberitahu anda bahawa anda sampah, apa-apa cerita palsu tentang seorang teman lelaki pasti mudah untuk dikenal pasti sebagai satu penipuan. Kerana tak mungkin begitu sukar untuk menembusi apa yang sedang dilalui oleh gadis-gadis ini secara emosi dan mendedahkan bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Saya rasa ia tak mungkin begitu sukar. Dan mungkin jika anda ada gadis berumur 13 tahun yang paling pandai memanipulasi di dunia, saya tak percaya dia akan mudah terpedaya dengan perkara sebegitu. Tapi kalau anda ada berpuluh, beratus atau beribu kisah seperti ini, pada satu ketika anda pasti akan nampak pengulangan dan sebahagian daripada mereka pasti akan mula goyah. Jadi bagaimana ini tidak menjadi skandal yang lebih besar? Ada yang keguguran akibat trauma, yang lain pula terpaksa menjalani pengguguran paksa, dan ada yang melahirkan anak-anak yang kemudiannya diambil oleh pihak berkuasa. Kami mendapati bahawa jenayah keji yang sama berlaku sekurang-kurangnya di 149 daerah. Pihak berkuasa tempatan hampir 40% daripada semua daerah seperti itu di seluruh United Kingdom. Lihat halaman 14 untuk peta penuh kami. Mangsa yang terselamat menggambarkan kejadian rogol harian, bilik merah yang digunakan untuk penyeksaan melampau, pemerdagangan antara bandar dan ketidakpercayaan institusi yang menambah penderitaan mereka. Beberapa gadis malah telah diperdagangkan ke Timur Tengah di mana mereka terpaksa menjalani perkahwinan Islam. Pendorong demografi dan budaya adalah jelas. Pelaku dari latar belakang Muslim Pakistan dan Muslim lain beroperasi di bawah kod klan berasaskan maruah dan malu yang menganggap gadis bukan Muslim, terutamanya gadis kelas pekerja kulit putih, sebagai harta yang boleh digunakan untuk tujuan seksual. Korak ini dikuatkan oleh 8 aspek teologi dan undang-undang dalam Islam. Ini termasuk doktrin keunggulan Muslim yang diambil daripada ayat-ayat Al-Quran yang meletakkan Muslim di kedudukan tertinggi dengan tanggungjawab untuk membetulkan orang bukan Islam. Justifikasi ahli kumpulan untuk jenayah mereka boleh ditemui dalam prinsip Islam tentang kesetiaan dan penolakan yang dikenali sebagai Allah wala waba, Allah wabara. Ia memerintahkan permusuhan terhadap bukan Muslim, keunggulan lelaki berbanding wanita. Perkahwinan paksa digabungkan dengan ketiadaan had umur minimum persetujuan yang tetap, persepsi terhadap seksualiti wanita sebagai sesuatu yang berbahaya secara semula jadi, sistem perhambaan seks yang membenarkan hubungan seksual dengan tawanan bukan Muslim dan hierarki sosial yang disahkan agama yang menindas bukan Muslim yang ditakluki. Biar saya jelaskan dengan sangat jelas. Apabila orang berkata perkara seperti undang-undang syariah akan datang ke bandar anda, inilah yang mereka maksudkan. Mereka bukan bercakap tentang, anda tahu, bantuan, pakaian yang cantik dan orang ramai mengadakan sambutan yang indah bersama keluarga. Mereka bercakap tentang perkara ini kerana inilah yang berlaku di UK. Sekali lagi, ini memang mengerikan dan menjijikkan dengan sendirinya. Tetapi hakikat bahawa perkara ini dibenarkan berterusan, bagi saya itulah isu sebenar.
Jika Britain berfungsi dengan berkesan, gadis-gadis ini akan menerima perlindungan negara yang sewajarnya. Namun, setiap satu institusi kita telah gagal melindungi mereka dengan teruk sekali. Pasukan polis mengabaikan laporan berulang kali. Mangsa dikriminalkan, bukannya pelaku. Bukti dimusnahkan dan perogol yang sudah dikenali dibiarkan bebas dengan jaminan. Perkhidmatan kebajikan sosial melemahkan ibu bapa yang cuba melindungi, meletakkan kanak-kanak di pusat pemerdagangan dalam rumah anak-anak, menutup kes walaupun terdapat petunjuk jelas eksploitasi dan membalas dendam terhadap pemberi maklumat. NHS merekodkan kecederaan alat sulit, pelbagai jangkitan penyakit kelamin pada kanak-kanak seawal usia 13 tahun, kehamilan akibat rogol dan cubaan bunuh diri. Namun tetap melepaskan mangsa kembali kepada pelaku tanpa rujukan perlindungan atau rawatan trauma. Sekolah-sekolah melihat lelaki yang lebih tua menjemput pelajar perempuan di pintu pagar, mendengar pengakuan tentang rogol di kawasan sekolah, dan bertindak dengan menyingkirkan mangsa bukannya melindungi mereka. Pihak berkuasa pelesenan taksi memperbaharui permit untuk pemandu yang menjadi tulang belakang logistik rangkaian tersebut dan gagal bertindak apabila berdepan dengan protes terancang apabila langkah-langkah keselamatan asas dicadangkan. Kegagalan politik terletak di tengah-tengah skandal ini. Kerajaan-kerajaan yang silih berganti tidak mempunyai keazaman untuk menangani corak etnik dan agama. Parti buruh memikul tanggungjawab yang khusus. Pada mulanya, parti itu menolak siasatan awam dan hanya akur selepas menerima tekanan dengan mengarahkan satu proses yang dipandang dengan penuh keraguan oleh orang ramai. Ini adalah peta itu. Warna ini menunjukkan yang disyaki dan yang disahkan. Saya mahu kamu semua lihat peta ini sekejap. Disahkan, 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 Disiakim. disahkan, 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 disiaki. Adakah awak tahu berapa ramai orang yang tinggal di kawasan-kawasan ini? Disahkan, 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 disyaki, disahkan, 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 disahkan. Di sini, Segitiga kecil ini dan benda kecil yang terkeluar ini. Disahkan, disahkan, disahkan. Kumpulan rogol telah beroperasi sekurang-kurangnya di 149 daerah pihak berkuasa tempatan di seluruh United Kingdom. London kini terdedah sebagai pusat penafian institusi dalam skandal geng eksploitasi seksual kanak-kanak. Sementara bandar-bandar di utara menghadapi siasatan awam selepas kebenaran terbongkar, ibu kota mengekalkan tembok kesunyian selama bertahun-tahun. Datuk Bandar London, Sadiq Khan, telah berulang kali menegaskan bahawa tiada kumpulan penggoda beroperasi di bandar itu. Sadiq Khan, seperti yang anda semua mungkin tahu, adalah sebahagian daripada kumpulan politik atau agama tertentu. Saya pasti anda boleh meneka yang mana satu. Ini hanyalah permulaan. Mari kita baca satu cerita. Sepanjang zaman kanak-kanaknya, Chloe sangat popular di sekolah, cemerlang dalam pelajaran dan menikmati kehidupan sosial yang aktif. Walaupun ibu bapanya berpisah ketika dia masih kecil, dia menggambarkan zaman awal pembesarannya sebagai agak stabil. Selepas perpisahan itu, hak penjagaan penuh Chloe dan abangnya diberikan kepada bapa mereka walaupun dia seorang peminum arak. Ibunya pula sering tidak hadir dalam hidupnya dan menjadi gelandangan selepas perpisahan tersebut. Chloe mengimbas kembali suasana rumah yang benar-benar selamat dan penuh sokongan di bawah jagaan bapanya. Namun, selepas kematian abangnya sebelum ulang tahun kelahirannya yang ke-10, Chloe berpindah bersama ibunya dan suami baru ibunya, seorang lelaki yang digambarkan Chloe sebagai seorang pedofil yang telah menderanya. Ibu Chloe seringkali menangkap suaminya menyerang Chloe, tetapi tidak berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Pada satu ketika, ibu Chloe menangkap suaminya berada di dalam bilik mandi bersama Chloe, dan bukannya campur tangan, dia menutup pintu dan berlalu pergi. Pada masa itu, Chloe baru berumur 10 tahun. Itu sudah cukup mengerikan. Penderaan itu tidak lama kemudian menjadi lebih teruk sehingga berlaku rogol. Bapa tiri Chloe membekalkan alkohol dan rokok kepadanya untuk memastikan dia berdiam diri dan Chloe mula merokok ganja. Pada masa yang sama, Chloe mula ponting dan menghabiskan masa di pusat bandar tempatan bersama seorang rakan tanpa pengawasan. Dia menggambarkan kumpulan lelaki Muslim, terutamanya dari Pakistan, berumur antara 20 hingga lebih 50 tahun, memberi perhatian kepada mereka, termasuk bersiul nakal dan membelikan mereka alkohol. Ramai daripada mereka adalah pemandu teksi yang akan membawa gadis-gadis itu masuk ke dalam kereta mereka dan memandu mereka mengelilingi bandar. Pada peringkat ini, tiada penderaan seksual dan walaupun tingkah laku lelaki itu jelas tidak sesuai, Chloe dan rakannya yang ketika itu berada di tahun-tahun akhir sekolah rendah, seronok dilayan seperti orang dewasa. Inilah coraknya. Proses grooming semakin menjadi-jadi. Pemberian alkohol dan makanan segera disertai dengan manipulasi emosi, di mana lelaki-lelaki itu, ramai antara mereka saling berkaitan, menampilkan diri mereka sebagai rakan yang simpati kepada Chloe.
Chloe menggambarkan proses ini sebagai satu pemetaan. Adakah anda seorang yang mudah terdedah? Sentuhan fizikal termasuk ciuman dan urutan menjadi semakin biasa. Sementara itu, penderaan oleh bapa tirinya di rumah semakin teruk dan ibunya hampir tidak hadir langsung. Pada masa ini, Chloe mempunyai seorang makcik dan pakcik yang tinggal berdekatan dan dia sering mencari perlindungan dengan mereka. Dia pernah menghabiskan cuti bersama mereka semasa zaman kanak-kanaknya dan merasakan dia boleh mempercayai mereka. Pada satu ketika, dia telah melawat mereka sambil diejek sebelum pulang ke rumah, menghabiskan hari bersama ibunya dan bapa tirinya yang sedang bekerja. Kepada kejutan Chloe, pakciknya tiba di rumahnya tanpa diberitahu sejam kemudian dan dia menjemputnya masuk ke dalam. Selepas perbualan ringkas, pakcik Chloe telah menyerangnya secara seksual. Chloe melawan dan dia akhirnya mengalah lalu pergi. Dia memberitahu ibunya tentang serangan itu dan ibunya melaporkannya kepada polis. Polis menuduh Chloe berbohong dan tiada tindakan lanjut diambil. Sehingga kejadian ini, dia menganggap pakciknya sebagai salah seorang insan terbaik dalam hidupnya. Selepas itu, tiada lagi orang dewasa yang boleh Chloe percayai atau minta sokongan. Semakin terasing, dia menjadi sangat rapat dengan kumpulan lelaki Muslim yang ditemuinya di pusat bandar. Pada suatu malam, kawan-kawan Chloe mencadangkan mereka pergi ke sebuah bandar berdekatan di mana salah seorang lelaki itu mempunyai bilik hotel. Mereka dijemput oleh lelaki yang sedang mabuk dan di bawah pengaruh dadah, lalu dibawa ke hotel. Apabila mereka tiba, kaki tangan hotel melihat mereka tetapi tidak campur tangan. Di dalam bilik, garis-garis itu diberikan ganja yang sangat kuat, menyebabkan Chloe yang ketika itu berumur 11 tahun benar-benar hayal. Kawan-kawan Chloe dibawa ke bilik lain oleh sekumpulan lelaki dan Chloe telah dirogol oleh lelaki yang tinggal bersamanya. Chloe cuba melawan dan dia memukulnya. Lelaki itu tidak cuba untuk menyerangnya secara seksual lagi. Sebaliknya, dia menghalau gadis-gadis itu yang kedua-duanya masih dalam keadaan hayal keluar dari hotel dan enggan menghantar mereka pulang ke bandar asal mereka. Mereka terpaksa berjalan kaki. Ketika itu, sekitar tengah malam, Chloe tidak mahu pulang ke rumah kerana dia takut ibunya akan memukulnya kerana keluar lewat malam. Jadi, dia tinggal bersama kawannya. Dia berumur 11 tahun. Lihat betapa panjangnya cerita ini. Lihat betapa panjangnya perkara ini. Saya akan akhiri dengan ini. Chloe percaya bahawa polis tempatan, perkhidmatan sosial, NHS dan kerajaan memang sedar sepenuhnya tentang apa yang sedang berlaku, termasuk sifat perkauman dalam jenayah tersebut. Tetapi mereka tidak campur tangan atas dua sebab, kerana mereka tidak mahu bersusah payah dengan urusan dokumentasi dan kerana mereka tidak mahu dilihat sebagai rasis. Chloe menyalahkan badan-badan ini dan usaha besar mereka untuk kepelbagaian atas penderaan yang dialaminya. Jika anda pergi ke X dan melihat perkara ini, terdapat ribuan orang yang bercakap mengenainya. Beribu-ribu dan beribu-ribu orang kerana ia memang menjijikkan. Astaghfirullah, ini memang ngeri. Pada satu ketika, seorang pegawai polis membawa Fiona kembali ke rumah di mana penderaan itu berlaku dan memberitahu lelaki-lelaki itu supaya berseronok dengannya. Berseronoklah dengannya. Berseronoklah dengannya. Berseronoklah dengannya. Berseronoklah dengannya. 250,000 gadis dirogol. Kebenaran yang mereka cuba sembunyikan. Itulah dia kawan-kawan. Anda boleh baca siasatan itu jika anda mahu mengetahui butiran sebenar tentang apa yang berlaku. Tetapi ini adalah peringatan kepada semua di luar sana yang percaya bahawa ini hanyalah teori konspirasi, bahawa ini adalah sesuatu yang berlaku di tempat lain. Inilah sistem yang wujud dan inilah bahayanya apabila sebuah masyarakat percaya bahawa menutup-nutupi perkara ini demi mengelakkan tuduhan rasisme adalah lebih penting daripada melindungi golongan muda mereka. Tada! Adakah awak gembira dengan apa yang awak dapat sekarang? Terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.